AB Channel. Suatu hakikat bahawa tidak ada sebuah parti pun yang dominan yang boleh membentuk kerajaan secara sendirian. Begitu juga tidak ada sebuah pun parti gabungan boleh membentuk kerajaan secara bersendirian. Itu hakikat yang ada di hadapan kita. Apabila kita terpukul dengan hanya 30 kursi yang kita perolehi di peringkat parlimen, kita harus menganalisis soal demografi ini. Adakah ianya benar-benar terkait dengan kita? Atau adakah masalah dalaman ketika itu mendominasi permasalahan hingga kita kekurangan kursi? Biarpun kita hanya mempunyai sumbangan sebanyak 30 kursi, tetapi dengan 30 kursi yang sedikit itulah yang mencukupkan simple majority hingga kerajaan terbentuk. Biarpun kita sedikit, tetapi kita telah melakukan strategi politik yang benar, yang tepat pada waktunya dan kena pada tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera maklum selaku pengacara majlis Hizman Bar Maklum call him. Saudara Syam, Dr. Lee, Saudari Bridget, rakan-rakan yang berhormat Menteri Besar Perak, Saudara Meri Nurani, Timbalan Presiden MCA, rakan Presiden Parti-Parti Kampung Barisan Nasional, para ahli akademik, profesor, ahli profesional NGO, saudara-saudara sekalian. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada ahli panel yang tidak jemu-jemu apabila dipanggil terus datang. Forum ini menggali beberapa perspektif yang mungkin selama ini di luar kerangka minda kita. Kita sering terjebak dengan perbincangan dalaman yang memberhasilkan natijah mengikut perspektif dalaman. Tetapi kita mahu mendengar perspektif luaran yang lebih telus dan lazimnya mereka akan bercerita dan mengupas sesuatu itu berdasarkan pandangan empirikal daripada kajian-kajian yang mereka lakukan. Dalam tajuk yang mahu dikupas oleh ketiga panel itu, tentunya pandangan daripada parti, khususnya Barisan Nasional dan UMNO, kita tahu bahawa untuk menghadapi pilihan raya akan datang, sebagaimana yang pernah saya sebutkan di dalam ucapan dasar minggu lepas, kita cuma tinggal maksimum 22 bulan. Ada kemungkinan ianya kurang daripada itu. Tetapi soalnya, apabila kita membicarakan tentang soal nilai-nilai tradisi politik, kita mesti mengakui bahawa trust Barisan Nasional dan trust UMNO sendiri masih berlandasan kepada keindukan kaum masing-masing. UMNO Melayu, MCA Cina, MIC India dan rakan-rakan Friends of BN yang lain yang mewakili kelompok-kelompok yang bukan berbentuk multiracial. Gabungan di dalam BN dibuat untuk pembentukan multiracialism. Kepelbagaian kaum ini adalah asas bukan hanya kestabilan politik, tetapi ini akan menjurus ke arah bagaimana ekonomi dapat dibangunkan bersama. Dan atas asas itulah FDI akan masuk atau tidak bergantung pada soal kestabilan politik dan bagaimana kesepaduan di kalangan rakyat ini dilihat dengan secara objektif oleh para penganalisis ekonomi dan korporasi.
Jadi apabila kita memperkekalkan tentang soal tradisi ini dengan kepelbagaian berasaskan pada teras kaum, maka adakah kita mahu mempertahankan tradisi itu? Dan jika perubahan mahu dilakukan, kita harus melihat suatu hakikat bahawa tidak ada sebuah parti pun yang dominan yang boleh membentuk kerajaan secara sendirian. Begitu juga tidak ada sebuah pun parti gabungan boleh membentuk kerajaan secara bersendirian. Itu hakikat yang ada di hadapan kita. Tetapi tempoh 22 bulan ini mungkin kita harus melihat dengan suatu perspektif yang berbeza. Kerana hakikatnya demografi politik masih berasaskan kepada kependudukan. Kita lihat negeri-negeri SG4 ialah negeri-negeri di mana the Malay Belt berada di situ. Dan kita lihat the Malay Belt ini dominasinya ialah parti yang berasaskan kepada Melayu dan Islam. Artinya saya merujuk kepada Perikatan Nasional. Dan di dalam PH kita lihat demografinya ialah kawasan bandar dan bawah bandar. Itu hakikat. Tetapi kita di dalam BN, apabila kita terpukul dengan hanya 30 kursi yang kita perolehi di peringkat parlimen, kita harus menganalisis soal demografi ini. Adakah ianya benar-benar terkait dengan kita? Atau adakah masalah dalaman ketika itu mendominasi permasalahan hingga kita kekurangan kursi? Atau ada faktor-faktor lain yang menyebabkan situasi itu berlaku? Di dalam hal yang beginilah kita mahu mendengar pandangan daripada ahli-ahli panel. Benar kita bersama-sama dengan kerajaan perpaduan sekarang ini. Biarpun kita hanya mempunyai sumbangan sebanyak 30 kursi, tetapi dengan 30 kursi yang sedikit itulah yang mencukupkan simple majority hingga kerajaan terbentuk. Ini diikuti dengan situasi di Sabah, di mana ketika itu keputusan memperlihatkan tidak ada sebuah parti pun yang dominan di Sabah. Apabila BN membuat keputusan yang kita hanya mempunyai 6 kursi di Sabah, maka jumlah itu biarpun tidak mencukupkan 37 kursi yang diperlukan di Sabah, maka permulaan daripada kombinasi di antara GRS dengan BN itu telah membuka ruang untuk sebuah parti yang telah mengambil keputusan untuk keluar daripada Kabinet Persekutuan bagi membantu pembentukan kerajaan di Sabah. Jadi jumlah itu bukan hanya memberi kecukupan simple majoriti di Sabah, tetapi ianya kemudiannya telah mengundang beberapa parti lain untuk memberikan dokongan dalam pengujukan kerajaan yang ada di Sabah. Dua pengalaman ini di Putrajaya dan juga di Kota Kinabalu memperlihatkan bahawa biarpun kita sedikit, tetapi kita telah melakukan strategi politik yang benar, yang tepat pada waktunya dan kena pada tempatnya. Kita tidak mahu mengalami situasi itu di dalam pilihan raya umum yang akan datang. Mungkin suasananya berubah, biarpun demografinya tetap sama. Kita harus melihat bahawa susunan strategi dan beberapa tactical move harus dilakukan untuk kita bukan hanya dapat mengekalkan 30 kursi yang dimiliki oleh BN, tetapi kita wajib menyusun strategi dan tactical move supaya jumlah itu melebihi daripada apa yang kita peroleh sekarang. Jadi kita mahu mendengar daripada ahli-ahli panel bahawa apabila kita berada di dalam kerajaan madani,
kita adalah parti teras walaupun jumlah kita sedikit kepada pembentukan kerajaan perpaduan yang ada sekarang ini. Soalnya, jika kita berbalik tentang soal demografi yang saya sebutkan tadi, di sana terdapat the Malay Belt, kawasan-kawasan yang didominasi oleh parti lawan. Dan kalau kita lihat apa yang menyebabkan kita terdampar begitu jauh ke bawah, salah satu faktornya ialah masalah dalaman ketika itu dan juga masalah peperangan 3 penjuru atau lebih. Dan ini memberikan risiko yang tinggi kepada kita. Jadi jalan hendaklah dicari bagi kita. We have to be smart in our move. Cara untuk melakukannya pelbagai. Saya tidak mahu berkongsi, nanti didengar oleh ahli-ahli panel. Tetapi kita mesti mencari jalan dalam persimpangan rumah besar dan juga situasi kestabilan politik yang ada. Kita mesti memainkan peranan yang perlu kebijaksanaan yang luar biasa di dalam politik. Political wisdom inilah yang kita harapkan akan dapat menggapai kejayaan. Saya berbincang tentang bagaimana pilihan raya kecil di Kinabatangan dan juga di Dun Lama. Benar, faktor bermotor adalah satu faktor yang turut memberikan sumbangan kepada kemenangan yang bergaya di Parlimen Kinabatangan dan juga Dun Lama. Namun, kita lihat apabila strateginya betul dengan meletakkan anak anda kepada Allahyarham Bong Mokhtar sendiri sebagai calon Parlimen, strategi ini adalah strategi yang tepat, bukan hanya sekadar menagih simpati atau memperoleh simpati, tetapi jasa-jasa Bong Mokhtar itu telah turut memberikan sumbangan kepada kemenangan yang besar itu. Begitu juga di Dun Lama. Strateginya ialah meletakkan yang melawan Bong Mokhtar sebagai calon kita. Walaupun ketika itu calon berkenaan belum menjadi ahli UMNO ketika itu. Sehingga apabila tawaran diberikan, maka beliau telah menjadi ahli dan menjadi the right candidate ataupun calon langsung kepada Barisan Nasional. Ini pernah berlaku untuk pilihan raya kecil di Cameron Highland. Ya. Dan Bong Mokhtar di dalam pilihan raya negeri untuk Dun Lama, beliau hanya mempunyai kemenangan sebanyak 158 kursi kepada 158 undi kepada pihak Muhammad Ismail Haji Ayub. Jadi tidak pernah terjadi sebelum ini. Orang yang lawan kita ambil menjadi calon kita. Tidak pernah terjadi. Ini soal strategi dan taktik yang memberikan keberuntungan dengan kita. Daripada kemenangan 158, kita dapati Miha memenangi majoriti 5,681. Analisis saya ialah ini di dalam pilihan raya kecil. Bagaimana jika ada pilihan raya negeri di Negeri Melaka ataupun di Johor Kedah? Bagaimana situasi untuk pilihan raya umum? Situasi pilihan raya kecil, pilihan raya negeri dan pilihan raya umum adalah berbeza. Untuk itu, bagi menentukan hala tuju kita, ya, memang kepimpinan mempunyai beberapa perancangan, tetapi lebih baik kita mendengar perancangan daripada ahli-ahli panel untuk kita menggamit pandangan dan perspektif luar bagi kita turut jadikan sebagai elemen untuk panduan masa hadapan.
dalam tempoh 22 bulan yang maksimum ini. Tuntutan perubahan. Kita harus mengakui bahawa the first time voters, artinya mereka yang berumur 18 tahun, setiap tahun kohortnya adalah kira-kira 500,000 pengundi setiap tahun. Untuk tahun ini dan tahun hadapan, kalau kita lihat umpamanya kalau kita ambil maksimum 22 bulan, tentunya kita akan memperolehi jumlah pengundi 500,000 kali dengan 5 tahun, artinya tambahan sebanyak 2,5 juta pengundi-pengundi baru yang menjadi first time voters. Dalam keadaan itu, strateginya harus berubah untuk kita melakukan pendekatan non-conventional approach, bukan pendekatan konvensional, dan kaedah-kaedah baru secara digital wajib dilakukan, kerana mustahil untuk kita mendekati seluruh 2,5 juta pengundi baru ini secara face-to-face communication. Ianya mesti dilakukan dengan cara digital, terutamanya untuk handbill sekalipun. Kaedah lama mahu kita gunakan sepenuhnya tidak lagi efektif. Oleh itu kita mesti lakukan perubahan dari segi itu. Begitu juga perubahan dari segi penggunaan sosial media, dari segi konten dan dari segi approach yang kita gunakan. Di dalam perang saraf menyebutkan bahawa the best form of defense is to attack. The best form of defense is to attack. Masalahnya kita terlalu defensif. Kita tidak pernah attack. Orang attack kita, kita defense. Itu pun is not very convincing. Ini mesti dilakukan perubahan. Yang kedua, kita mesti melihat perubahan yang harus kita lakukan ialah if we couldn't convince them, we have to conflict them. Sebaliknya, apa yang terjadi pada kita bukan orang yang kita tujukan to confuse, kita sendiri jadi confused. Ini harus dielakkan. Ini harus dielakkan. Yang ketiga, if we cannot beat them, we join them. Jadi keadaan itu saya serahkan pada saudara-saudara untuk menilai, dan kita mahu dengar ke panel untuk juga menilai. Apa yang penting di end mesti dominan semula dalam pilihan raya umum yang ke-16 insya-Allah. Saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Raja Dr. Zamri Abdul Kadir yang tidak pernah lelah dan penat untuk menganjurkan Better Nation Forum ini. Bukan itu bukan ikhlas. Saya ucapkan banyak terima kasih. Lebih terima kasih lagi kepada Bridget, pada Dr. Lee dan pada Saudara Hisham. Kita berikan tepukan gemuruh pada mereka. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A B J